Kajian memang penting, tiada siapa menafikannya. Tetapi persoalan sebenar ialah apa skopnya, apa metodologinya, dan dalam konteks politik yang bagaimana. Tanpa ketelusan ini, kajian boleh berubah daripada alat ilmu menjadi alat legitimasi politik. Ini bukan kebetulan. Ini pembinaan naratif. Naratif bahawa cadangan ini lahir daripada data, bukan agenda parti. Kemudian muncul pula fasa seterusnya. Naratif menjadi kempen politik. Ahli parlimen yang sehaluan mula mengolah pendapat awam. Nama-nama besar disebut. Khairi Jamaluddin, Siti Nurhaliza. Kononnya, kalau sistem ini dilaksana, sesiapa pun boleh jadi Datuk Bandar. Kedengaran menarik, bukan? Tetapi berhenti sejenak dan tanya soalan mudah. Mengapa tokoh selebriti diketengahkan dan bukan pakar pentadbiran bandar? Adakah menyebut nama terkenal akan menyelesaikan masalah pengurusan di BKL? Atau ia sekadar cara untuk meminjam pengaruh dan emosi peminat demi menormalisasikan idea ini? Di sinilah demokrasi berisiko menjadi alat manipulasi halus. Contoh, bandar seperti New York, London dan beberapa bandar di Indonesia sering diangkat sebagai model. Tetapi realiti sebenar jarang dibincangkan secara seimbang. Pada model-model itu, rasuah masih wujud. Tekanan pelobi semakin kuat. Pengundi semakin letih dengan kekerapan pilihan raya. Kempen dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Namun semua ini jarang dimasukkan dalam perbincangan awam. Yang dipamerkan hanya satu sisi, yang indah dan ideal,